Assalamualaikum, selamat pagi. Ketemu lagi kita untuk video kali ni. Video kali ni aku di JT Nelayan Teluk Nipah, Pulau Indah. Untuk trip kali ni aku akan pergi ke rumah rakit member V2. Rumah rakit ni memang cun lah. Nanti hangpa tengok video ni macam mana. Okey, ni aku punya prepare untuk trip kali ni. Sipu-sipu semua. Ni ketua sipu. Ni kita punya prepare kita. Gini ke barang dia pun banyak. Ni semua ni memang tangan emas lah kalau orang kata. Kalau baling tu cara turun umpan lagi ikan sambak lah. Nampak. Dia tengok asyik tengok tu Bayar umpan tu. yang tu dia nak pindah balik macam nak balik pergi pulau. Dia duduk di pulau. Memang untuk ni tahu apa? Kalau hampa mai awal di JT ni ada kedai makan semua. Tak galuh lah. Boleh sarapan sini. JT ni memang betul-betul best lah. Kata apa? Ada umpan ada. Kedai pancing pun dah. Ramai tu. Memang meriah lah hujung minggu sini. Okey. Saya video ni baby. Nak tengok macam mana pengalaman kami strike tak strike. Nak tengok macam mana rumah rumah rakit V2 ni. Okey, lain video baby. Okey, jom. Layan. Untuk sarapan ni, dia makan ni. Semua dah. Lemak dah. Kuih-kuih pun dah. Kuih pun dah. Kau tak mau makan? Kalau nak beli umpan ni kedai ni. Kedai umpan mana nak. Kalau hampa tak ada barang hampa hari yang tertinggal nak beli di sini boleh. Dekat JT ada kedai pancing. Dia jual barang. Dia dalam pukul 8 buka. Macam-macam dah. Kalau tak buat cash, pembayaran QR boleh no. Dua-dua ada cash boleh, QR boleh. Ni owner dia. Kalau hampa nak booking air pun boleh. Kedai umpan ni. Dia semua ada. Tapi kena booking awal ya. Kalau no spot tak ada. Dia ambil order ikut booking. Ini dengan tanda tu senang sikit. Jadi ada sikit. Member kita dah puasa. Puasa. Saya suruh balik tengah. Alhamdulillah, semua player pun dah sampai dah. Sekarang ni dia pun tengah sarapan bos semua. Bagi dia pun makan lu kenyang. Lagi dia pun kena bekerja. Aku abang dia pun kata ibarat dia pun ni kerja oil and gas lah. Kan? Dia ni master. Master apa aku tak tahu, nak tengok balik. Nanti keputusan dia aku abang lepas video. Dekat Polisan. Okey, untuk nak ke rumah rakit V2 member ni yang boleh ikut ni. Dia akan parking JT ni. JT Bagak Biru ni. Ada situ, nasi lemak kan situ. Nasi oren tu, semua itu. Bawa player semua. Dah sabar nak strike tu. Semua nak strike tu. Dia lama siakap kenohong. Apa? Bukan hampa punya Beg warna kelabu bukan Ada siapa nak klik kat Mesti. Mesti. Beg warna kelabu. Ada satu beg besar di warna kelabu. Bukan kau nya ke? tu rumah rakit V2 ni dia punya ekong Ahmad Amirul Batiar. Jenah hok lupa. Jaga bateri habis. Okay, nampak. Kami punya Tok Batin mantap. Tunggu esok belakang sini belakang. Sekejap lah. Ada satu lagi. Okey, kita akan bergerak ke Kelong
Okey, V2 member. Dia pemandangan sungai apa? Tanjung ke Muara ke? Muka-muka mabuk. Are pergi rumah akik pun mabuk ah. Siapa mabuk? Sipu tak cakap ah. Nak mabuk tu. Awak Awal lagi. Tanding kat mana? Dia orang tadi macam-macam ramai-ramai tu tanding kat mana? Jauh. Tu jauh tu. Ni belah mana? Ada lah tu. Ada. Tahu saya. Alhamdulillah. Nampaknya dah sampai dah kita ke Kelong V2 member Pulau Indah. Kami punya Kelong ni anak ni. 2 tingkat banglo ya. Sampai dah. Kita punya rumah akik dah. Kelong pula rumah akik. Memang puas hati lah ke tengok dari jauh. Tengok tu. Hamba nak macam mana lagi? Nak macam mana lagi abang Mai? Tu. Lawa tak lawa saya ada serai tu. Serai petrol tu. Kan? Dia ada undi tu, ada langsir tu. Langsir ada, unding ada. Nak ajak lagi, nak raya haji ni. Pandang yang warna Oh, memang lawa lah. Ni pun Malay ni. Oh, memang lawa lah rumah kek ni. boleh bawa panjang. Oh, tengok tu dengan bersih dia. Oh. Memang aku bagi 5 bintang lah. Kan? Kaki ayam je. Kita punya rakyat member. Kita punya awak-awak kita burn. Ini burn macam melang. Kalau pergi Pak Mat dia angkat buka, kalau main ni dia bergambut. Satu lagi burn. Ini yang penting. Mana? Awak jangan lah pilih buat tahu. Jahanam. Aku pengen bot tu lah balik. Ada yang Kerja-kerja pemunggahan oleh player semua. Memang best. Kelong ni bersih. Tengok pun tahu dah. Bersih dia. Memang dia jaga betul-betul. Kalau untuk buat family gathering pun best kat ni. Hasil tu bab kedua yang marketing. Enjoy lah, enjoy. Aku kerja aku video ya bagi hampa terkenal. Okey. Okey, kita alright. Okey, kita review tengok tempat ni macam mana. Yang ni bilik ni. Dalam bilik ni tengok. Dia lengkap lah. Dia ada tilam, ada kipas, ada bantai semua. Bilik ni kalau buat family perempuan sesuai. Kan? Kita mahala kita pergi ke belakang pula. Ni bahagian belakang dia. Ni toilet dah. Ni tangki air dah. Toilet dia. Okey, yang ni bahagian dapur dia. Memang bersih ni bahagian dapur. Semua ada. Wayuk ada. Cerek ada. Buat dapur tonggeng pun ada, singki. Ada semua. Pinggan-pinggan semua ada dah. Yang ni dia bagi macam meja ni. Meja. Aku pakai tu. Tu untuk baldi. dia pecah tu untuk pakai 24 jam. Ni kau. Macam mana? Untuk toilet Toilet duduk. kan. Toilet sudah duduk. Duduk bersih. Kan. Memang senang lah untuk duduk ni. Yang ni bilik buat tu. Bukan ni store dia. Jom kita naik atas. Kita naik atas tengok atas macam mana pula.
Oh atas tengok. Oh bawa talik. Talik tengah pasir-pasir. Atas pun luas. Atas Malayan view lah. Lama tengok ni. Tak buat dia beli baru ni. Ni atas buah hati. Atas ni view belakang dia. Yang belakang payah ni. Macam ni apa ikan siakap ni nak mengai. Kan? Nampak. Ni mangan depan. Buah hati lah. Kalau puan awak family pun buah hati. Ini ambil video bawah, member pilih ondeh luang pula. Ini video kali kerja. Alhamdulillah, hasil pertama. Lesen pertama ustaz. Nampaknya kelon kat Tersia ni kita mai rezeki Allah Taala nak bagi. Tak tahu macam mana ingat siakap seorang 20 ekor bah. Amin. Semua player-player tengah sibuk set up. Nampaknya ustaz pun dah dapat lesen, sipu-sipu tengah dalam proses. Kan. Report dengan padu lah. Apollo pun awal-awal dapat lah. Ni set barbecue dah sini lah. Hampa kira ramai bawa barang makan lah. Semua dah dah. Ni baru sifu. Tengok tong pun orang takut dah. Tengok tong pun tak tanya. Aku tak biar tak perlu terang lah dia ni siapa. Hampa tengok tong pun beritahu dah. Tong pun selak tu. Kan. Label-label Perairan Sarawak ni. Ni master. Master apa kita tengok lepas video ni. Habis video ni hampa tengok. Nak tengok dia ni master macam mana. Master strike kan masa kompau tengok. Ski tak ke mana? Ski tak ke mana. Tidak duduk sini makan saja. Yang ni belah bahagian tepi rumah Akik. Main video. Yang mana ambil gambar dulu tu. Tu dia tadi. Full house tu. Gila sungguh. Semua sangkut tu. Semua sangkut tu. Ilmu apa pakai ni? Ilmu bismillah. Mana Zri? Oh, padu bun. Kamu ni? Mayung. Padu. Adakah sifu kita ni dah hasil kita tengok? Oh, tak ada. Rugi kodak. Pecah rekod. Buntal pertama di Pulau Indah. Tak tahu. Adakah sifu strike? Oh, nampak dah tak ada. Kosong. Kalau bayang jangan takut. Nanti amal akan mantang kan. Dia akan mantang 24 jam dengan 12 jamnya. Nampak. Bayang positif no hal lah. Oh tu dia bun nampak malung. Oh lagi besar ni. Mantap. Oh goreng pun sedap ni. Dia tak tarik ya. Itu yang sampai. Okey. Untuk menu tengah hari kita hari ni. Menu kami sardin. Gulai ikan. Gulai ikan bok tu. Mari mah. Kan. Main nasi ni. Sipu sit sana. Bawa sipu tu. Cari nasi. Lepas tu kita macam ni. Ikan malung goreng. Alamak, mana tu punya sendok. Dengan ni, kita dah. Jumpa makan. Bismillah. Bawa sipu kita. Okey, sipu macam mana makanan okey tak? Oh, sedap. Dah bawa. Sedap. Semua tu. Oh. Memang dia aturkan bagus. Baik. Nampak gaya cuaca di rumah Akik ni nak hujan ni. Buat gelap macam. Kalau hujan selalunya lepas hujan strike orang kata. Tak minta aku tu noh. Minta rezeki yang Allah bagi. Lepas hujan dia bagi strike padu. Mana tak nak tahu. Buat sipu-sipu semua. Sibuk. Gila porok tu. Tak tahulah kalau ikan tak makan mana satu tak tahulah. Ikan tu memang sombong. Makanlah ikan. Pilihlah mana nak. Makanlah semua ni ikan. Dia sipu. Sipu punya lok. Kilo apa? Kilo. Suasana hujan di rumah Akik. Oh, syahdu weh. Bila hujan ni ingat nak lena lah. Buat tu sipu-sipu semua. Mata lentok lah.
Alhamdulillah hujan di rumah sakit. Hujan rahmat orang kata. Pentingnya makan sedap. Makan sedap. Dia dah buat. Usaha tangga kejayaan. Sipu-sipu sedang berusaha. Macam mana Ji? Nampak sipu tak? Nampak tu. Kalau tegar memang macam ni. Ikan parti rod ni. Ni pun macam tegar. Kalau macam tipu tu dia tinggal dia pergi makan. Nampak sipu kita. Usaha tangga kejayaan. Tak usaha takkan ramai boleh gitu. Nampak? Mana tahu benda nak edit. Orang nak bagi. Ada tengok. Oh, buat apa Ji? Oh, ada lesen. Dah boleh dah juara Juara. Juara. Okay, alhamdulillah. Okey. Oh, syadu petang-petang duduk di rumah wakil ni. Kena angin sepoi-sepoi basah. Apa lagi nikmat yang apa nak lagi. Allah tu dah bagi dah. Hargai dah. Ulu. Oh, ada saya. Boleh lah. Gelama terbaik. Semangat. Boleh lah. Wow. Nampak brother-brother kita semangat dengan IB dia. Oh, badu Ni bau kental. Ni cegang. Ada sini. Lu. Memang. 5. Tapi sini okey bot ni. Boleh mandi air ada. Tu kancing. Ya. Ada dia bagus dia. Tapi dengan Puji. Ada tak ada tengok. Tengok puji ada tak ada. Aduh, ada Ji. Kosong dia kata kosong. Oh, ada. Oh, puji lesen tu. Rezeki. Puji tak kumpau. Gelama. Ya bang. Saya lagi mencari strike ni. Player semua usaha. Semua striker padu ni. Striker dah. Strike padu. Woi, Puji ada hasil lah. Puji ada. Ada. Woi, pari bah. Ada. Melentong. Oh, pari bah. Jauh sangat tu. Oh. Apa tu? Dasar. Tak tahu ikan apa ni. Berdukang. Juara. Cakap ni dia pegang ranking ikan segalanya pegang apa ikan saiz Sampai cari untuk makan petang kami. Goreng pisang. Baik chef Nazri kita. Master chef daripada Kemamang. Kan. Lepas tu kita ada bubur kacang. Ni nak main mengai ke aku tak tahu. Nak mengai ke nak makan. Bubur kacang dah. Goreng pisang buat dah. Okey, ibu makan. Bismillah. apa nama bubur ni ha. Lendi mana ni? Ada ke? Ni rekod dah ni. Ada kacau lah ni. Kenapa? Oh, tak ada. Nampaknya gagal. Kita punya bubuk kacang. Sudu tak ada, kita pakai senduk. Senduk je buat kacang. Mentang-mentang kena buat kacang tu, rancok sambil angin sepoi-sepoi ni. Okey, buat makan. Bismillah.
Pemandangan malam di rumah rakit members Pulau Indah. Player-player tengah sibuk mencari strike. Wow. Member tengah sibuk main mesin ke apa? Hai, cantik Jom kita pergi tengok di belakang. Macam mana? Nak pelampung dia. Ayah bilik dia. Hilang bodoh. Tak kalau lah. Oh, kan sipu-sipu. Aduh ke belakang, penuh belakang. Nampak? Sipu-sipu tengah berentak. Semua dengan depa punya lampu-lampu depa ni. Depa ni bukan kaleng-kaleng ni. Hai. Tu, tengok baling tu. Kalau orang biasa-biasa tak boleh baling tu. Sipu sedang menyediakan tempat barbecue. Malam ni kita barbecue ayam dengan lem. Ni memang master kita. Memang tak ada penyafikan lah. Alhamdulillah, penyediaan barbecue oleh master-master kita. Nampak? Malam ni menu kita lem dengan ayam. Nampak? Mai jemput makan. Bismillah. Sipu masih menunggu. Masih menunggu. Ni sipu ni lawan takraw ni, Malaysia lawan Thailand. Final. Sipu tengah sedia apa? Ayam untuk barbecue. Preparation by Sipu Nazri. Chef 5 bintang. Ni yang kita kira. Sipu syuk hotel Puncak Alam. Sipu sedang menjamuh lem. Apa ada makan. Kalian nak soyak. Menang ke tak? Suasana bulan malam ni nampaknya bulan separuh. Alhamdulillah rezeki kita. Sebelah sana tu ayam, belah ni kambing. Nampak? Semua orang bergabung tenaga membina kejayaan. Menega pasal malam barbecue ayam panggang kambing. Nampak? Ni. Player sedang menikmati kenikmatan kambing sebenar. Oh, member kita tengok pesan saya bawa. Cepatnya berhenti makan. Pandangan malam daripada tingkat atas Kelong members Pulau Indah. Dia 2 tingkat, 2 tingkat atas. Memang layan view. Tenang. Ayam pun macam tasik . Assalamualaikum, selamat pagi. Hari kedua kita di rumah rakit members Pulau Indah. Hari ini kami akan check out. Bot dijangka akan main pukul 9. Jadi nampaknya player-player pun tengah sibuk lah. Nampaknya ben kita boleh ikan duri. Player pun nampak sibuk. Alhamdulillah, rezeki pagi ni member kita semua dengan sarapan pagi. Abang kami nasi goreng. Lem yang semalam ada lagi. Gulai, sardin semua semalamnya. Malam banyak kita habis bang di Pulau Baziak. Sipu-sipu. Samang tu. Bot yang ke dalam pukul 10 kot sampai. 9. 9 eh? Tinggal 10. 9. Untuk hadiah kategori pemenang ikan nombor 1 dimenangi oleh Cik Bun. Ustaz buat penyampaian hadiah okey. Bagi oleh Cik Bun. Okey, Ben. Ikan duri 300 kilo. Ya. Okey. Tahniah. Okey. Terima kasih pada penaja kita. Kamal manja di kedai RM2. Okey. Nampak gaya player-player semua tengah sibuk nak kemas-kemas, nak ribut nak main beg. Dapur pun dah clear dah. Chef kita dah settle lah. Jom. Boleh mancing tu. Ya.
Okay, nyum. Love. Peace. Alhamdulillah, akhirnya sampai dah buk kita. Masa untuk pulang. Kan. Kita angkut abang belan lagi. Okay, nampaknya buk main kita sampai dah. Okay, member pun semua tengah kemas ni. Alhamdulillah, kami pun dah nak gerak balik dah. Okay lah, berakhirlah video aku untuk kali ni. Dan mengucapkan terima kasih kepada yang menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Okay, jumpa next video. Nampak. Kancing. Mall. Putih-putih. Ada apa tinggal?